Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi bengkel elektronik kita. So kali ni kita ada satu board, main board Panasonic inverter aircon ataupun control board Panasonic inverter aircon yang kilat lah, kena kilat. Dan board ni sebenarnya saya dapat dari technician aircon lah, yang sebenarnya dia dah cuba untuk repair. Kalau tengok sini, ini fuse putus lah, fuse putus. Kalau tengok sini, beberapa komponen dia telah cabut lah. Okey, kalau tengok saya dapati ada komponen yang dia telah cabut. Macam ni diode ni dia telah cabut untuk detect kerosakan lah. Okey, dan banyak lagi lah saya tengok ada beberapa tempat ni yang dia telah cabut lah. Yang dia cuba untuk cari kerosakan. So kita saya cuma continue saja dia punya apa yang dia buat lah. Ni pun sama juga dia dah cabut lah diode ni. So ada lagi tak, dia ada beberapa komponen lah dia telah cabut untuk check. Ni pun dia cabut lagi. So beberapa komponen yang telah dia cabut lah. Okey, so kita try lah, kita try cari ya. Jadi kalau tengok sini, fuse memang putus lah. Continuity, okey, fuse memang putus. Okey, fuse kalau putus, dia fuse ni bahagian hot, bahagian hot. Ini bahagian cool. Okey, ini bahagian cool, ini bahagian hot. Jadi fuse ni bahagian hot. Kalau fuse putus bahagian hot, kita short key, ada semiconductor yang short lah. Komponen semiconductor lah biasanya yang short. Okey, dan sebenarnya kita tak perlu cari di bahagian cool. Okey, dia teknik troubleshoot power supply ataupun switching mode power supply ni. Pasal dia high frequency transformer ni, dia isolate, dia mengasingkan antara cold dan hot. Dia mengasingkan, dia tidak ada hubungan. Dia mengasingkan. Jadi kalau yang putus fuse ni, so kita utamakan di bahagian hot. Mesti ada komponen semiconductor atau biasanya semiconductor lah short. So kita tak perlu cari di bahagian cool ni. Tapi kalau dia perlukan kefahaman pada switching mode power supply untuk repair. Jadi kita taklah maba-aba cabut sana cabut sini kan. Okey, so di sini dah dicabut lah. So kita cuba tengok komponen-komponen lain yang masih belum dicabut lah. Kita tengok, kita buat diode mode lah. Kita buat diode mode. Kita cuba tengok komponen-komponen lain di bahagian hot ni yang belum dicabut lagi. So kita buat diode mode. So kita try lah. Kita try tengok. Yang dicabut ni dia dapati okey lah tu. Macam ni kan. Dapati okey lah. So dia okey. Okey. So kat sini pun ada lagi. Okey. Sini ada satu diode. Macam short. Okey. Ada diode ni macam kita short lah. Pasal diode ni dia berada dekat dengan coil lah. Kita dekat dengan transformer. Jadi kita nak pastikan diode ni betul-betul problem ke atau tidak, kita kena cabut satu kaki lah, macam yang technician ni buat. Cabut satu kaki, kita test. Kalau dia okey, boleh jadi tempat tu masuk coil ataupun
jadi ada tempat-tempat lain yang short lah. So apa kita kena buat lah, kita cuba cabut diode ni dulu. So saya akan stop video sekejap untuk bagi laluan kepada untuk nak cabut je lah. So tidak terlalu panjang sangat video. Saya stop sekejap. Okey, saya dah cabut diode ni. Okey, kita check tengok diode ni yang saya cabut tadi tu. Okey, diode tu okey. Diode tu okey. So kita kena tengok line diode tu tadi. Bila kita cabut, maksudnya diode ni tidak ada problem lah, dia okey ya. Jadi kita cabut tu kita confirm. Jadi kita tengok line ni, diode ni di sini. Okey. Dia masuk ke switching mode IC. Okey. Okey, so macam ada short kat sini kat switching mode IC ni. Okey, kaki pin ni ada macam ada short, pin ni yang kita akan cabut juga pin ni. Kita isolate lah. Kita isolatekan pin ni. Dan kita akan test sekali lagi. So saya akan stop sekejap. Okey, saya dah isolatekan pin ni. Saya tak pasti nampak ke tak ni. Okey, saya dah isolate pin ni, pin IC ni. Kalau kita nak pastikan, kita test tengok dia dah terputus daripada board tak. Maksudnya dia terpisah daripada board tak. So kita boleh test pin ni dengan board. Tidak ada bunyi kalau short dia bunyi lah. So maksud dia pin ni betul-betul terpisah pada board, kan? Terpisah pada board pin IC tadi ni. So kita try tengok buh diode mode. Kita check sekali lagi, berlaku short lagi tak? Okey, masih berlaku short lah. Masih berlaku short. Maksud dia kita short. IC ni short lah. Okey, masih berlaku short. So kita akan cuba cabut IC ni. Kita tengok macam mana. Kita akan cuba cabut IC ni lah. Dan kita tengok balik selepas kita cabut IC ni ada short lagi tak. Kita stop sekejap. Okey, kita dah cabut IC ni. Okey, kalau kita tengok IC ni pun, okey, IC ni kalau kita check memang ada pin short lah. Ada pin yang short lah. Pin ni short. Okay. Berlaku short lah. Dan kalau kita tengok IC yang elok lah, tidak ada short lah. IC yang elok tidak ada short lah. IC yang problem ni dia ada short. So kita dah dapat problem dia, IC short. So kita akan solder balik IC yang baru untuk kita ganti. So saya akan buat pergantian sekejap. So saya stop sekejap. Okey, saya dah tukar lah IC baru. Okey, IC yang problem ni number IC ni A6062H, IC PWM. Okey, so saya try check IC ni. Try dah tukar IC ni. Kemudian komponen-komponen yang technician tadi technician cabut tu saya telah solder lah. Saya telah solder. Dah ada beberapa komponen kat sini yang dia telah yang cabut, saya telah solder lah.
So sekarang ni kita nak test ada tak voltan output di sini di coil di coil. So kita akan masukkan supply dan check satu lagi fuse kita kena cabut fuse, tengok fuse punya nilai fuse. Fuse putus fuse 3.15 ampere fuse dia 3.15 ampere so saya akan buat penukaran fuse dulu. 3.15 ampere. Okey, sekejap saya kena cari fuse dulu. So, saya stop sekejap. Okey, fuse saya tak ada fuse yang so saya modified lah. Saya pakai fuse yang sama rating tapi saya solder atas ni lah. Saya solder atas ni. So boleh juga tak masalah. So kita akan pasang fuse lah. So kita akan masuk supply, kita akan test lah buat ni. So saya set up dulu untuk masukkan supply. Okey, kita dah bubuh supply live neutral, kita dah masukkan. So sekarang kita nak tengok output di sini output di coil ada 2 bit diode ni. So kita akan tengok di cathode diode ni lah. Ground di sini lah kapasitor ni ground kat sini. So kita akan on supply dan kita akan measure DC output pada coil. Kalau okey maksud dia okey lah power supply ni dah okey. So bismillah kita try tengok on. Set dekat DC DC. So ini ground, kapasitor ni ground. So ni cathode ni. Okay, dah ada 17 volt lah. 17 volt, satu lagi dan ada satu diode lagi kat sini. Sini 8.5 volt. So alhamdulillah kita dah berjaya untuk repair power supply ni. So dah okey lah boleh bagi kat customer balik. So teknik untuk repair switch remote power supply ni saya off dulu. Ialah kalau bahagian hot yang rosak kita tumpu pada bahagian hot kalau kata fuse tak putus tapi supply tak ada, besar kemungkinan bahagian hot pun boleh, bahagian cool pun boleh jadi ada kerosakan. Tapi kalau fuse putus, so besar kemungkinan pada bahagian hot ada semiconductor yang short macam tadi tu, IC short IC short. So kita tumpu pada bahagian hot lah, kita repair pada bahagian hot. Jadi itu saya ingat perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk technician. Semoga apa yang kita dapat belajar ni kita dapat gunakan pada masa hadapan. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.